Persaraan yang selesa memerlukan lebih daripada sekadar harapan. Ia memerlukan perancangan yang jelas dan salah satu soalan penting yang perlu ditanya ialah berapa gram emas yang perlu anda kumpul untuk menampung kehidupan selepas bersara. Mari kita lihat dari sudut keperluan asas. Secara purata, seorang pesara memerlukan sekitar RM3,000 sebulan untuk mengekalkan gaya hidup sederhana. Ini bersamaan dengan RM36,000 setahun dan jika anda bersara selama 20 tahun, jumlah keseluruhan keperluan adalah RM720,000. Sekarang kita tukarkan ke dalam bentuk emas. Dengan harga emas masa sekitar RM500 per gram, RM720,000 anda akan dapat sekitar 1.5 kg emas. Bermakna anda boleh letakkan matlamat untuk kumpul sekitar 1.5 kg emas untuk menampung kehidupan persaraan tanpa bergantung sepenuhnya kepada wang tunai ataupun anak-anak. Emas bukan sahaja simpanan, ia adalah pelindung nilai, aset fizikal dan tabung persaraan yang kalis inflasi. Lebih awal anda bermula, lebih ringan beban masa depan. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.